Mata bukan sekadar hiasan, kasut kaca bukan lambang bahagia. Impian indah jadi pedoman, bila dibaca hati terpaut jua. Nama saya Cinta Elisa binti Muhammad Sungeb, berumur 12 tahun, dari Sekolah Kebangsaan Olat Lempik. Buku yang saya ulas bertajuk Sayalah Puteri Raja, ditulis oleh Aizam Aiman, diterbitkan pada tahun 2009 oleh PTS1 Sendirian Berhad dan mengandungi 256 halaman. Buku ini mengisahkan seorang gadis bernama Zara yang berangan-angan menjadi seorang puteri raja. Dengan penuh keyakinan, dia membayangkan dirinya berjalan di atas permaidani merah, memakai kasut kaca dan dikagumi ramai. Namun, angan-angan yang mula bertukar menjadi satu ujian apabila dia dibawa ke Istana Mawarni dan dipaksa menjalani kehidupan sebagai puteri sebenar. Di istana, Zara menyedari bahawa kehidupan sebagai puteri tidak seindah yang dibayangkan. Raja Zaharia yang garang, tugas-tugas yang berat dan peraturan yang ketat mula membuatkan Zara rasa tertekan dan terasing. Dia mula merindui kehidupan lamanya di Bandar Baru Bangi bersama keluarganya. Segala keindahan yang diimpikannya ternyata membawa kesedihan dan penderitaan. Zara mula berfikir semula tentang erti kebahagiaan dan makna sebenar menjadi diri sendiri. Nilai murni yang dapat dikesan dalam buku ini ialah keberanian, keinsafan dan rasa syukur. Zara belajar bahawa kemewahan dan gelaran bukan jaminan kebahagiaan. Apa yang lebih penting ialah kasih sayang keluarga, kebebasan memilih dan menerima diri seadanya. Keistimewaan buku ini terletak pada jalan cerita yang menarik, disulami dengan unsur fantasi dan realiti yang seimbang, gaya bahasa yang mudah difahami, ilustrasi yang comel serta watak utama yang dekat pada hati remaja membuatkan buku ini sesuai dibaca oleh golongan muda. Buku ini bukan sahaja menyeronokkan, malahan membuka minda pembaca untuk menilai impian dan hakikat kehidupan dengan lebih bijak. Sekian, terima kasih.